pertumbuhan yang baik. Tetapi rakyat tidak puas hati. Sebab apa? Sebab rakyat rasa macam apa guna ekonomi bagus, apa guna mata wang turun kalau harga barang yang kami rasa tetap sama je. Saya nak tanyalah, macam inilah cerita dah mudah. Kamu pergi makan dekat kedai ni. Kamu pergi makan dekat kedai, harga mi yang kamu makan, harga dia RM10. Harga mi satu mangkuk RM10. Minum air harga RM3, RM13. Sekarang ni ekonomi Malaysia bagus. Mata wang kita naik. Dah dolar US dah pergi RM4. Tetapi kamu pergi makan dekat kedai yang sama, harga dia tetap RM10. Dan harga air yang kamu minum pun harganya tetap RM3. So, apa manfaat kepada kita ni? Ekonomi yang bagus, diorang kata ni dekat mana bagus?